Hai Aisyah. Aisyah, itu ibu awak ke? Bukan. Itu bukan ibu Aisyah. Awak tersalah orang. Hah? Ibu, kalau jumpa Aisyah di sekolah nanti, jangan datang dekat Aisyah. Dan jangan bercakap dengan Aisyah. Tapi kenapa Aisyah? Sebab Aisyah tak nak kawan-kawan tahu. Ibu Aisyah seorang pengemis. Sampai hati Aisyah. Kawan-kawan, tengok ni. Aisyah menang. Pertandingan mewarna. Wah, tahniah Aisyah. Ibu bangga dengan Aisyah. Hah? Jangan datang dekat Aisyah dan jangan bercakap dengan Aisyah. Aisyah malu. Ibu Aisyah seorang pengemis. Baiklah Aisyah, ibu faham. Hah? Mana puan tadi? Dia sudah hilang. Apa yang jadi? Tadi, saya langgar seorang pengemis. Tapi bila saya keluar, dia dah tiada. Ibu! Ibu! Kenapa ibu lari? Ibu kan sakit. Ibu takut. Kawan-kawan Aisyah nampak ibu. Sebab Aisyah malu. Ibu seorang pengemis. Ibu! Aisyah minta maaf. Aisyah mengaku salah. Kita mesti sayang ibu. Komen kalau korang setuju.